dalam Islam ada satu kaedah, kita nak pegang orang puan tidak haram. Kita kena lapik benda yang kalau kita letak tangan kita, ada lapik tu kita tak rasa tubuh dia. Contohnya kita lapik plywood. Faham? Tak ada masalah. Wagilah patah mana pun, berbeli plywood sekeping, buat atas belakang dia gosok plywood. Faham tak? Jabat kata mari tangkap, plywood bawah. Mana awet ni bawah plywood. Tapi bodoh nak buat plywood gitu. Tolong khabar hukum syarak. Nah, biar mu reti. Dia nak pegang juga akad nikah. Tu kata sebelum mu nak pegang orang puan, tangan dia pegang tangan orang lelaki dulu. Siapa? Ayah dia, juru nikah atau wali nikah. Pegang tangan dia dulu, baru boleh pegang tangan bini. Dan kahwin tak pegang pula. Diorang ni tak pegang puas dah. Bini dia naik motor duduk depan sikit, dia kata belakang sikit. Pasal kahwin dah. Duduk atas pelik belakang bini. Bekah punggung apa. Dah kahwin dah tu orang lelaki. Tapi kalau masa belum kahwin, orang puan tu tak biasa naik motor, nak gendong dengan balak dia. Naik motor depan sikit. Dah malu tak je naik motor. Depan sikit lagi. Dia ambil tangan puan tu, pegang, suruh peluk dia. Sebab kalau lepeh tak lagi jatuh dia tu. Tu sayang masa belum kahwin. Kalau pergi dari sini nak pergi ke KL, dah suruh gia 2 nakak, gia 1 sama. Nak ambil untung. Tu orang lelaki payah nak cari hak sayang sokmo macam saya ni.